Kita kebiasaannya tidak mendapat amaran sebelum malapetaka kewangan berlaku. Tahun 1994, Presiden Ernesto Zedillo baru sahaja mengambil tugas sebagai Presiden Mexico. Selepas beberapa hari memerintah, wang peso jatuh mendadak. Kadar inflasi melonjak naik ke 50% dari 8%. Kadar faedah naik melangit. Ribuan perniagaan jatuh bankrupt dan berjuta-juta rakyat Mexico kehilangan pekerjaan. Adakah rakyat Mexico menjangkakan keadaan ini akan berlaku? Tidak. Apabila berlaku kejatuhan ekonomi seperti ini, apa yang anda boleh buat untuk bertahan dari sudut kewangan? Dan dengan pengajaran dari sejarah kejatuhan ekonomi, apa persediaan anda untuk memastikan anda dan keluarga dapat bertahan? Dengan emas. Emas sudah terbukti beribu tahun lamanya mempertahankan ekonomi bukan sahaja untuk keluarga, malah untuk negara. Apabila ekonomi sesebuah negara jatuh, nilai mata wang jatuh, inflasi atau kenaikan harga barangan naik mendadak. Sewaktu kejatuhan ekonomi Mexico, harga emas naik lebih 2 kali ganda dalam masa 1 tahun sahaja. Bermakna ia adalah simpanan yang kalis inflasi dan sesiapa yang memiliki emas pada waktu itu dapat bertahan dengan lebih baik. Simpanan emas bukan sekadar memilih jenama, melihat harga beli dan harga jual. Tetapi ia lebih dari itu. Bagi yang ingin menukarkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas fizikal atau ingin memerlukan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.